Sejauh manakah rapuhnya batasan halimunan antara ahli keluarga? Di dalam rumah yang telah sepi selama 3 tahun ini, udara mula dipenuhi dengan ketegangan yang tidak sepatutnya wujud. Setiap hembusan nafas seolah-olah menguji batas kesabaran masing-masing. Apabila sosok tubuh muda dan tegap itu melangkah masuk dengan membawa keletihan, tiada siapa menyangka bahawa sebuah pintu bilik yang tidak dikunci akan menjadi titik permulaan hilangnya kawalan. Adakah keluhan yang dipendam seumur hidup itu satu pelepasan kesunyian atau permulaan kepada konflik emosi? Kemanakah rahsia yang tidak boleh diungkapkan? Ini akhirnya akan membawa mereka. Suami saya telah meninggal dunia 3 tahun lalu. Saya, Puan Salmah, 56 tahun, telah menjalani kehidupan bersendirian sejak itu. Anak perempuan saya Aisyah juga sudah berkahwin selama 3 tahun, tetapi dia terlalu sibuk dengan kerjanya sehingga kan sukar untuk kami berjumpa, walaupun sekali sebulan. Tanpa suami rumah ini terasa begitu kosong. Setiap malam apabila berbaring di atas katil yang dingin, rasa sunyi itu akan membelenggu diri saya dengan erat. Saya tinggal di sebuah rumah teres di pinggir Kuala Lumpur. Kehidupan saya sangat membosankan. Pada waktu pagi, saya makan sendirian petang, menonton televisyen, dan kadang-kadang pergi ke pasar raya berdekatan untuk membeli barang. Itulah keseluruhan hidup saya. Menjelang malam, rasa sunyi menjadi lebih kuat. Melihat siaran berita yang dahulunya saya tonton bersama suami tempat kosong di sebelah saya, sentiasa kelihatan begitu menyakitkan mata. Pada suatu malam, saya menerima panggilan telefon daripada anak perempuan saya Aisyah. "Mak, boleh tak Hafiz tumpang tidur di rumah kita untuk beberapa hari? Hubungan kami kurang baik kebelakangan ini, kami berpisah sementara waktu." Suara anak perempuan saya di hujung talian kedengaran penuh keletihan. Mendengar perkataan berpisah, hati saya tersentak. Saya bertanya kepadanya, adakah sesuatu yang buruk telah berlaku? Dia hanya berkata dia terlalu sibuk dengan kerja dan Hafiz mungkin berasa terabai, jadi menjaga jarak sedikit mungkin akan memulihkan keadaan. Baru berkahwin, 3 tahun sudah mahu berpisah. Pikir saya dalam hati, adakah pasangan muda zaman sekarang begitu mudah menyebut soal perpisahan? Namun saya tidak sampai hati menolak permintaan anak saya. Lagipun menantu saya Hafiz sentiasa seorang yang sopan dan bersungguh-sungguh. Saya bersetuju dan berkata, "Baiklah, suruh dia datang. Mak akan jaga dia dengan baik." Di hujung talian, anak saya berkata, "Terima kasih, Mak. Dia akan sampai malam esok." Selepas meletakkan telefon, perasaan saya bercampur baur. Di satu sudut saya risaukan anak saya, tetapi di sudut lain, kehadiran seseorang di rumah ini memberikan sedikit kelegaan. Selama 3 tahun ini, betapa saya mendambakan seseorang untuk menemani saya makan bersama. Keesokan harinya saya mula sibuk sejak awal pagi. Saya membersihkan bilik Aisyah di tingkat 2, menukar cadar baru, dan pergi ke pasar khusus untuk membeli daging bakar, kegemaran menantu saya, serta sayur-sayuran segar. Sekembalinya ke rumah saya, mengelap setiap sudut sehingga tandas pun disental bersih. Kira-kira pukul 6 petang, loceng pintu berbunyi. Saya membuka pintu dan melihat Hafiz berdiri di luar. Tingginya 185 meter, tubuhnya sangat tegap. Mungkin kerana dia seorang jurulatih renang, bahunya kelihatan sangat lebar. T-shirt lengan pendek berwarna hitam melekat ketat pada badannya, menampakkan garis dada dan lengannya dengan jelas. Dia menarik sebuah bagasi gelap, kelihatan suram yang sukar diungkapkan. "Assalamualaikum, Mak. Maaf sangat mengganggu, Mak." Suara Hafiz kedengaran lebih dalam daripada biasa dan tidak bermaya. Saya tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu merepek ni, Hafiz? Masuklah cepat." Melihat belakang badannya ketika dia menanggalkan kasut, di ruang tamu hati saya berasa sedikit pilu. Seorang lelaki muda berusia 33 tahun terpaksa menumpang di rumah ibu mentua. Pasti harga dirinya tercalar. Saya cuba menceriakan suasana dan berkata, "Kamu tidur di bilik Aisyah di tingkat 2 ya? Mak dah kemaskan semuanya." "Terima kasih, Mak. Susahkan Mak saja. Kita kan satu keluarga, apa yang susahnya?" "Kamu letaklah beg dulu mandi, lepas tu turun makan." Hafiz mengangguk menyeret langkah berat menaiki tangga. Saya berpusing masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Saya memasak sup tauhu dan daging masak kicap serta hidangan sampingan sayur celur. Sejak hidup sendirian beberapa tahun ini, saya jarang memasak, tetapi kini menyediakan makan malam untuk seseorang hati saya tiba-tiba berasa hangat.
Aroma masakan memenuhi dapur wap panas, berkepul-kepul dari periuk. Kira-kira 30 menit kemudian, saya mendengar tapak kaki turun dari tangga. Hafiz berjalan turun. Hujung rambutnya yang basah masih menitiskan air. Pada saat itu, pergerakan saya terhenti. Dia memakai baju sukan kelabu dan seluar pendek hitam. Tetapi kain baju sukan itu sangat nipis. Titisan air mengalir dari rambutnya ke bahu, dan baju yang lembab itu melekat pada kulitnya, menampakkan bentuk otot dadanya yang tegap dengan jelas. Malah garisan otot perutnya juga kelihatan samar-samar. Apabila pandangan saya tanpa sedar beralih ke bawah nafas, saya terasa terhenti seketika. Lengkuk tubuhnya di bawah kain nipis itu kelihatan begitu jelas. Tubuh lelaki yang penuh tenaga itu membuatkan saya tidak keruan. Saya segera mengalihkan pandangan pipi saya, terasa panas serta-merta, dan jantung mula berdegup kencang. Malah ketika bersama arwah suami dahulu, saya seolah-olah tidak pernah merasakan perasaan sebegini. Saya tidak menyangka tubuh seorang lelaki muda berusia 33 tahun boleh memberi impak begitu besar kepada saya. Tangan saya yang memegang senduk mula menggeletar sedikit. Saya cuba menenangkan diri dan berkata, "Duduklah cepat, mesti dah lapar kan?" Dia mengangguk. "Terima kasih, Mak. Saya tak makan apa-apa seharian ini." Saya menyendukkan nasi dan menceduk semangkuk sup panas untuknya, kemudian duduk bertentangan dengannya. Semasa makan malam, kami hampir tidak bercakap. Hafiz memang bukan seorang yang banyak cakap, tetapi hari ini dia kelihatan sangat murung. Dia makan dengan perlahan, matanya menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Saya bertanya dengan berhati-hati, "Bergaduh teruk dengan Aisyah?" Dia mengangkat kepala teragak-agak sebentar sebelum menjawab. "Kami hampir tak bercakap kebelakangan ini. Kalau saya cari dia asyik kata penat. Hujung minggu pun, dia bagi alasan kerja lebih masa dan keluar." Saya mengeluh dan berkata, "Maafkan, Mak, ya. Anak Mak tu dari kecil memang berdikari tak pandai sangat tunjuk perasaan." Dia menggelengkan kepala. "Bukan mak saya yang tak cukup bagus. Aisyah tu pandai dan hebat, sedangkan saya cuma jurulatih renang biasa." Dalam kata-katanya, saya mendengar rasa rendah diri yang tebal. Bahunya jatuh kelihatan sangat tidak berdaya. Saya ingin menepuk tangannya untuk memujuk, tetapi akhirnya saya menahan diri. Saya hanya mampu berkata, "Jangan fikir macam tu. Mengajar budak-budak berenang pun kerja yang mulia." Dia menunduk dan berkata, "Terima kasih, Mak." Selepas makan malam, Hafiz menolong membasuh pinggan. Ruang dapur tidak besar, kami berdiri, bersebelahan terasa agak sempit. Saya membasuh dia mengelap kering di sebelah. Ketika itu, lengannya secara tidak sengaja tersentuh saya. Sentuhan yang hangat dan tegap itu membuatkan hati saya bergetar. Saya merasakan jantung saya berdegup kencang lagi. Bagaimana seorang wanita berusia 56 tahun boleh mempunyai perasaan pelik begini terhadap menantunya yang berusia 33 tahun? Saya berasa malu dan segera mempercepatkan basuhan pinggan. Saya berkata kepadanya, "Dah siap kamu naiklah rehat. Jumpa esok pagi." Dia menjawab dengan lembut, "Baik, mak-mak pun rehat awal ya. Terima kasih untuk hari ini." Selepas Hafiz naik ke atas, saya memandang belakangnya dan mengeluh panjang. Saya kembali ke bilik dan berbaring, tetapi tidak dapat melelapkan mata. Bayangan Hafiz terus bermain di fikiran saya, rambutnya yang basah badannya, yang tegap dan garisan tubuh yang samar-samar di sebalik baju sukan itu. Gambaran itu tidak mahu pergi. Saya berkata pada diri sendiri, "Salmah, sedarlah, dia menantu kamu, suami anak kamu." Saya menggelengkan kepala dengan kuat dan membenamkan muka ke bantal cuba melupakan semuanya. Tetapi jauh di sudut hati seolah-olah ada sesuatu yang sedang bangkit perlahan-lahan. Perasaan yang telah saya bekukan selama 3 tahun seakan mula mencair. Sejak suami meninggal, saya telah berputus asa sebagai seorang wanita. Tidak bersolek, tidak melaram hidup seperti air yang tenang. Tetapi kehadiran lelaki muda ini telah membangkitkan deria saya yang telah lama tidur. Saya berpusing-pusing di atas katil, tidak boleh tidur. Cahaya bulan masuk samar-samar melalui tingkap. Saya melihat jam sudah pukul 11 malam. Ketika saya cuba memaksa diri untuk tidur, terdengar bunyi halus dari tingkat atas. Bunyi tapak kaki Hafiz ke bilik air, diikuti bunyi pam air dan pintu ditutup. Kemudian rumah kembali sunyi. Saya terus resah gelisah, sehingga pukul 1 pagi, barulah terlelap dalam keadaan mamai. Malam itu saya bermimpi seorang lelaki memeluk saya. Walaupun wajahnya tidak jelas, pelukan itu hangat dan kukuh. Keesokan paginya segala-galanya mula berubah. Kira-kira jam 3 pagi saya terjaga kerana dahaga. Tekak terasa perit
saya bangun untuk turun ke bawah minum air. Apabila sampai di tangga, saya perasan ada cahaya samar dari bawah pintu bilik Hafiz, di hujung koridor tingkat 2. Saya fikir mungkin dia lupa tutup lampu. Untuk menjimatkan elektrik dan risau, jika ada apa-apa berlaku padanya, saya berjalan perlahan ke arah bilik itu. Apabila dekat baru saya perasan, pintu bilik tidak tertutup rapat meninggalkan celah kira-kira 5 cm. Ketika itulah saya mendengar bunyi nafas yang tertahan dari dalam bilik. Langkah saya terhenti serta-merta. Jantung mula berdegup laju tanpa kawalan. Saya dapat mengagak bunyi apa itu, tetapi tidak berani memastikannya. Sepatutnya saya terus berpaling dan pergi. Saya tidak patut melihat, tetapi badan saya tidak menurut perintah. Entah apa yang merasuk saya mendekatkan muka ke celah pintu itu. Dan saya melihat Hafiz terbaring di atas katil hanya memakai seluar pendek. Sebelah tangannya mencengkam cadar, dengan kuat wajahnya penuh dengan penderitaan dan menahan rasa. Bilik itu bergema dengan bunyi nafasnya yang berat dan rendah. Rupanya menantu yang kesepian ini sedang bertarung dengan keinginan batin yang tidak terkawal. Saya menahan nafas. Saya tahu saya patut pergi segera ini. Bukan pemandangan yang patut saya lihat. Tetapi kaki saya seolah-olah terpaku di situ. Mata saya terpaku padanya. Bibir saya terasa kering, saya menelan air liur. Jantung berdegup seolah-olah mahu melompat keluar dari dada. Pada masa yang sama, satu aliran hangat yang pelik muncul di perut saya. Itu adalah perasaan yang telah saya lupakan selama 3 tahun, reaksi naluri sebagai seorang wanita. Bunyi nafasnya yang kencang semakin jelas. Tiba-tiba saya panik dan berundur setapak ke belakang. Lantai kayu di bawah kaki saya berbunyi. Krik! Siapa tu? Suara cemas Hafiz kedengaran dari dalam bilik. Saya terkejut dan terus berlari masuk ke bilik saya, menutup pintu dengan kuat. Jantung saya berdegup gila, belakang badan dipenuhi peluh sejuk. Saya merebahkan diri ke katil dan menutup seluruh badan dengan selimut. Tetapi gambaran tadi terus berulang di minda wajahnya, yang menahan sakit nafas yang tertahan dan aura kelakian yang tidak boleh diabaikan itu. Saya berkata pada diri sendiri, Salmah, kau dah gila ke? Macam mana kau boleh intip menantu buat benda macam tu? Tetapi semuanya sudah terlambat. Gambaran itu sudah terpatri dalam ingatan saya. Dada saya berasa sesak dan rasa panas di perut tidak surut-surut. Tubuh saya yang beku selama 3 tahun seolah-olah sedang mencair dengan pantas. Saya cuba memujuk diri dia, baru 33 tahun, lelaki muda yang sihat, berpisah dengan isteri ini, perkara normal. Tetapi walau apapun, saya fikir tubuh saya memberikan reaksi yang paling jujur. Hujung jari saya menggeletar nafas menjadi kencang. Saya meletakkan tangan di dada, merasakan degupan jantung yang kuat. Kemudian tangan saya tanpa sedar bergerak perlahan ke bawah. Apa yang saya buat ini? Saya tidak dapat berhenti. Emosi yang dipendam selama 3 tahun meledak pada saat ini. Fikiran saya penuh dengan bayangannya. Rasa malu dan rasa hidup yang aneh muncul serentak. Kehidupan yang mati selama 3 tahun ini bagaikan satu penipuan. Tubuh saya sedang bangkit semula. Lama selepas itu, barulah saya berhenti tercungap-cungap memandang siling. Rasa bersalah datang menggunung. Saya tergamak memikirkan menantu sendiri semasa melakukan perkara itu. Tetapi anehnya, saya tidak menyesal, malah berasa lega. Kerana ini, kali pertama dalam 3 tahun, saya merasakan diri saya masih seorang wanita. Malam itu saya tidak dapat tidur langsung. Fikiran saya penuh dengan Hafiz. Keesokan paginya saya bangun dengan mata yang bengkak. Saya membasuh muka dengan air sejuk dan buat pertama kalinya mengenakan sedikit solekan nipis. Semasa menyiapkan sarapan di tingkat bawah tangan saya, masih sedikit menggeletar. Pukul 8 pagi saya mendengar bunyi tapak kaki Hafiz turun. Saya menarik nafas dalam cuba berlagak tenang. Mak, selamat pagi. Dia berdiri di pintu dapur. Saya tidak berani menoleh. Berpura-pura membuka peti sejuk dan menjawab, tidur nyenyak. Boleh tahan, tapi semalam. Tangan saya kaku memegang erat pemegang pintu peti sejuk. Hati saya berdebar. Saya bertanya, semalam kenapa? Dia berkata, Mak, ada dengar apa-apa bunyi tak di koridor? Saya macam dengar sesuatu. Saya perlahan-lahan berpusing dan bertentang mata dengannya. Wajahnya juga kelihatan sedikit merah. Saya berbohong. Oh, itu Mak lah. Tengah malam haus keluar minum air. Tak sengaja tersadung. Kejutkan kamu ke? Dia berkata, tak ada. Cuma pelik sikit. Dia mengangguk dan duduk di meja makan. Saya menghela nafas lega secara senyap
tetapi ada rasa kecewa yang tidak terungkap di hati. Semasa sarapan kami, masih berdiam diri. Saya tidak berani memandangnya, tepat takut terbongkar rahsia hati. Tetapi yang peliknya Hafiz juga seolah-olah mengelak pandangan saya. Dia asyik menunduk makan. Adakah dia perasan sesuatu? Selepas sarapan Hafiz bersiap untuk pergi kerja. Di pintu masuk semasa memakai kasut dia menoleh. Saya pergi dulu ya, saya bertanya. Balik makan malam tak? Dia jawab. Ya, dalam pukul 6 petang saya balik. Selepas dia pergi rumah kembali sunyi. Saya duduk di meja makan menghirup kopi yang sudah sejuk, tangan masih menggeletar. Fikiran saya celaru. Saya memberitahu diri sendiri perkara ini tidak boleh berterusan. Dia hanya menantu saya. Tetapi walau apapun, saya tidak boleh melupakan gambaran malam tadi. Petang itu saya naik ke tingkat 2. Saya berjalan perlahan ke hadapan pintu bilik Hafiz. Teragak-agak, masuk adalah salah saya tahu. Tetapi tangan saya sudah memegang tombol pintu. Saya menolak pintu perlahan-lahan. Bilik itu kemas katil sudah dirapikan. Tetapi udara masih meninggalkan bau lelaki itu, campuran bau sabun mandi dan penyembur badan yang unik. Saya masuk ke bilik, duduk di tepi katil dan mengusap cadar. Masih terasa sedikit haba tempat dia berbaring semalam. Disinilah dia malam tadi. Fikiran saya melayang lagi ke gambaran itu. Wajah yang menahan sakit nafas yang berat. Tangan saya menggeletar. Ini benar-benar salah. Saya berada di bilik menantu, memikirkan perkara begini. Saya duduk di katilnya memejamkan mata. Gambaran itu menjadi semakin jelas. Entah berapa lama apabila saya tersedar sudah 30 minit berlalu. Saya terkejut dan segera bangun melarikan diri dari bilik itu. Petang itu saya menonton TV dengan fikiran kosong. Fikiran saya hanya pada Hafiz. Semasa menyiapkan makan malam, saya asyik termenung. Memotong sayur pun terhenti, memasak sup pun termenung. Saya beritahu diri saya, mesti sedar, tetapi hati saya tidak terkawal. Pukul 6 petang saya gelisah melihat jam menunggu kepulangan Hafiz. Saya tidak tahu kenapa saya menanti, tetapi jantung berdegup laju. 6 petang bunyi pintu dibuka. Saya dah balik, suara Hafiz. Saya menarik nafas dalam keluar dari dapur. Dah balik, pergilah mandi siap untuk makan. Baik, terima kasih. Dia naik ke atas. Saya memandang belakang badannya, bahu lebar belakang tegap. Gambaran itu bertindih lagi dengan malam tadi. 30 menit kemudian Hafiz turun. Dia masih memakai pakaian sukan kelabu nipis itu. Kali ini saya tidak mengelak pandangan, malah curi-curi memandang beberapa kali. Suasana makan malam lebih sunyi daripada semalam. Udara dipenuhi dengan suasana berat dan janggal. Malam itu saya tidak boleh tidur lagi. Dan pada pukul 2 pagi, bunyi itu kedengaran lagi. Apabila saya mendengar nafas tertahan itu, sekali lagi saya tanpa ragu-ragu menyelak selimut. Bunyi yang sama seperti semalam. 2 hari berturut-turut. Kali ini, kewarasan saya dicampak ke belakang tubuh saya bertindak dahulu. Saya memakai selipar berjalan ke pintu biliknya. Pintu masih renggang sedikit seolah-olah sedang menunggu saya. Saya mengintip melalui celah pintu. Pemandangan yang sama persis seperti semalam. Dia terbaring di katil tanpa baju, hanya berseluar pendek. Tangan mencengkam cadar wajah penuh pegelutan. Tetapi hari ini, saya mendengar dia merintih perlahan. "Mak!" Jantung saya terhenti berdegup saat itu. Apa yang dia sebut? "Mak, maafkan saya. Tak patut macam ni." Dia bukan memanggil Aisyah, tetapi saya ibu mertuanya. Rupanya dia membayangkan saya semasa menanggung penderitaan itu sendirian. Saya mencengkam bingkai pintu rasa macam nak sesak nafas. Seluruh badan menggeletar otak kosong. Menantu saya? Membayangkan saya? Saya tidak percaya, tetapi suara itu saya dengar dengan jelas. Pada saat itu pertahanan terakhir dalam hati saya runtuh sepenuhnya. Kesunyian 3 tahun, tekanan 2 hari ini, semua emosi meledak serentak. Saya membuat keputusan yang tidak boleh ditarik balik. Tangan saya menolak pintu bilik perlahan-lahan. Pintu berbunyi sedikit. Tubuh Hafiz tersentak kuat serta-merta membuka mata. Pandangan kami bertaut di udara. Matanya penuh dengan kejutan dan panik. "Mak!" Dia cepat-cepat menarik selimut menutup dirinya. Tetapi sudah terlambat, saya sudah nampak semuanya. Saya nampak keputusasaan dan pegelutan di matanya. Saya melangkah masuk berkata perlahan, "Maaf mak, lalu je tadi dengar bunyi." Ini satu pembohongan. Saya sengaja datang sebab saya dah tak tahan lagi. Muka Hafiz merah padam. Dia tidak terkata apa-apa, hanya mencengkam selimut. Dia berkata, "Maafkan saya cuai sangat." Saya berjalan ke tepi katilnya berkata lembut, "Ini bukan salah kamu." Saya menutup pintu bilik. Kini hanya tinggal kami berdua di dalam bilik. "Mak, kenapa?" Saya berdiri di tepi katil menunduk memandangnya. Saya bertanya perlahan, "Susah sangat ya?"
Dia menunduk diam membisu. Saya menyambung, berpisah dengan Aisyah. Seorang diri menahan macam ni seksa kan? Dia hanya terus meminta maaf. Saya berkata, kamu tak perlu minta maaf sebab kamu tak salah. Ini normal bagi seorang lelaki. Saya duduk di birai katil. Jarak kami kurang dari 1 meter. Saya boleh dengar nafasnya yang kencang dengan jelas. Jantung saya juga laju. Saya memberitahunya. Sebenarnya malam tadi pun mak dengar. Dia mengangkat kepala serta-merta matanya terbeliak terkejut. Saya berkata, keadaan kamu bergelut seorang diri. Malam tadi dan malam ni mak nampak semuanya. Mukanya merah menyala, kepalanya tertunduk lebih rendah, bahunya menggeletar sedikit. Saya menyambung. Jadi kamu tak perlu minta maaf. Sebab mak pun sama. Dia memandang saya dengan terkejut. Saya memandang tepat ke matanya tanpa mengelak. Saya berkata, mak pun hidup seorang diri selama 3 tahun. Lepas suami pergi, mak tak pernah sentuh mana-mana lelaki. Setiap malam sunyi sangat hidup macam mayat bernyawa. Sampai kamu muncul. Bila kamu lelaki muda, tinggal di rumah ni, tubuh mak yang dah mati ni, akhirnya teringat balik yang mak masih seorang wanita. Mak masih hidup. 2 hari ni, mak tak boleh tidur sebab kamu. Fikiran mak penuh dengan bayangan kamu. Mak malah dengar kamu panggil nama mak tadi. Mata Hafiz bergetar hebat. Dia tidak dapat menafikan bibirnya menggeletar. Dia berkata, maafkan saya mesti dah gila sebab ada fikiran macam tu pada mak. Saya menggelengkan kepala, menghulurkan tangan menyentuh pipinya. Kulitnya sangat panas. Saya berkata, kamu tak gila sebab mak pun fikirkan kamu. Seharian hari ini bayangan kamu ada dalam kepala mak. Mak malah curi-curi masuk bilik kamu. Duduk atas katil tempat kamu baring, fikirkan kamu. Mak, kita tak boleh macam ni. Kenapa tak boleh? Sebab saya menantu mak, suami Aisyah. Mak tahu semua tu. Saya perlahan-lahan mendekatkan diri. Nafasnya semakin kencang, matanya penuh panik. Hafiz, kita sama-sama sunyi. Kamu derita, mak pun derita. Saya meletakkan tangan di dahinya yang berpeluh. Saya bertanya perlahan, malam ini saja kita bagi sedikit kelegaan. Pada satu sama lain, boleh. Dia berkata, tapi kita tak boleh melampaui batas tu. Mak tahu. Tapi mak sunyi sangat. 3 tahun ni mak seksa sangat. Air mata saya mengalir tanpa disedari. Itu bukan tipu. Saya benar-benar berasa terlalu sunyi. Terlalu mendambakan kehangatan seseorang. Mak, jangan menangis. Hafiz menghulurkan tangan, menyapu air mata di pipi saya. Hujung jarinya begitu hangat. Itulah suhu manusia hidup yang lama saya dambakan. Saya berkata, Hafiz, peluk mak sekejap. Sekejap je. Dia teragak-agak. Mak, kalau saya peluk mak, saya takut saya hilang kawalan. Suara saya juga bergetar. Jangan tahan lagi. Mak pun dah tak tahan. Kesepian beberapa saat itu terasa, bagaikan 1 abad. Saya memandangnya dengan pandangan merayu. Akhirnya dia bergerak. Lengannya merangkul pinggang saya, dengan berhati-hati menarik saya ke dalam pelukannya. Tubuh saya melekat pada dadanya yang tegap dan hangat. Bau lelaki itu degupan jantung yang laju. Itu semuanya begitu nyata. Ini kali pertama dalam 3 tahun saya merasakan pelukan seorang lelaki. Saya membenamkan muka, di dadanya air mata mengalir tanpa henti. Dia mengusap belakang saya, perlahan-lahan memujuk. Tak apa. Di bawah pujukannya tubuh saya menggeletar. Sudah terlalu lama tiada siapa memeluk dan memujuk saya begini. Saya berkata, terima kasih Hafiz. Terima kasih sangat. Saya perlahan-lahan mengangkat muka. Pandangan kami bertaut lagi. Jarak begitu dekat sehingga saya dapat merasakan hembusan nafasnya. Masa seolah-olah terhenti. Udara semakin panas. Ketegangan merebak antara kami. Dia berbisik, Mak, kalau terus macam ni, kita betul-betul tak boleh patah balik. Saya menjawab, Mak tahu. Dia bertanya, Mak betul-betul tak menyesal? Saya tidak bercakap, tetapi memberikan jawapan melalui tindakan. Bibir saya menyentuh bibirnya perlahan. Mulanya hanya ringan seperti bulu, tetapi cepat menjadi semakin dalam. Tangan Hafiz memegang belakang kepala saya. Ciuman kami menjadi gairah. Perasaan yang dipendam 3 tahun meledak ketika ini. Saya rasa seperti mahu lemas. Tangannya meluncur ke pinggang. Saya memeluk saya dengan kuat. Saya juga memeluk lehernya erat. Apabila bibir kami berpisah, kedua-duanya tercungap-cungap. Dia mahu berkata sesuatu, tetapi saya menghalangnya. Saya berkata, jangan cakap, rasa dengan hati je. Saya menciumnya lagi. Kali ini lebih bersungguh, lebih mendamba. Dia juga membalas dengan hangat.
Udara di dalam bilik semakin panas. Batasan halimunan antara kami akhirnya putus sepenuhnya. Dia membaringkan saya perlahan-lahan ke dalam pelukannya. Pada saat itu kami bukan lagi ibu mertua dan menantu. Hanya dua jiwa sunyi yang mendambakan kehangatan. Malam itu kami melangkahi batasan larangan. Kami saling mengubati, sehingga awal pagi kami merawat kesunyian masing-masing dan mengisi kekosongan diri. Walaupun tahu ini salah, kami tidak dapat berhenti. Sehingga cahaya pagi pertama menembusi tingkap barulah kami berpelukan tidur dalam keletihan. Pukul 5 pagi, saya terjaga dalam dakapan Hafiz. Mendengar degupan jantungnya yang tenang, saya membuka mata perlahan-lahan. Di luar tingkap langit mula cerah. Saya benar-benar dah buat perkara ini. Fikiran itu membuatkan realiti kembali perlahan-lahan. Saya habiskan sepanjang malam bersama menantu saya. Saya mengkhianati anak saya, melangkah garisan yang tak patut dilangkah. Rasa bersalah muncul mendadak. Tetapi pada masa yang sama, saya merasakan rasa hidup yang tidak pernah dirasai selama 3 tahun. Lengan Hafiz masih di pinggang saya. Dia tidur nyenyak, malah ada senyuman kecil di wajahnya. Nampaknya, dia benar-benar menderita selama ini. Saya cuba melepaskan diri dari pelukannya perlahan-lahan, tetapi dia mengeratkan pelukan. "Mak, dah bangun." Suaranya yang serak-serak basah kedengaran. Saya menjawab perlahan, kena bangun dah ni." Dia tanya pukul berapa. Saya kata dah pukul 5 lebih. "Awal lagi, baringlah sekejap lagi." Pelukannya semakin erat. Saya tidak melawan, atau lebih tepat, saya memang tidak mahu melawan. Rasa dipeluk begini sungguh indah. Sekewat kemudian saya bertanya perlahan, "Hafiz, kita dah buat salah ke?" Suasana beku seketika. Saya dapat rasa jantungnya berdegup laju sedikit. Dia kata saya tak tahu, tapi saya tak menyesal. Saya juga berkata, Mak pun tak menyesal. Saya membenamkan muka ke dadanya menghidu bau badannya. Tiba-tiba dia berkata, "Mak, sebenarnya masa pertama kali saya jumpa Mak, saya dah tertarik pada Mak." Saya terkejut dan mengangkat kepala. Dia kata, 3 tahun lepas, masa saya dan Aisyah balik melawat Mak, kali pertama saya pandang Mak, hati saya dah goyah. Tak mungkinlah. Betul, masa tu Mak nampak cantik sangat. Lebih menarik daripada Aisyah. Jangan merepeklah, masa tu Mak dah 53 tahun. Umur tak penting, Mak sentiasa wanita yang penuh pesona. Sekarang pun sama. Dia memandang saya, matanya jujur, tidak nampak seperti menipu. Dia menyambung, 3 tahun ni saya selalu teringatkan Mak. Sebab tu saya rasa lebih bersalah pada Aisyah. Air mata saya mengalir lagi. Bodoh, kenapa cakap semua ni? Dia berbisik, saya cintakan Mak. Jantung saya seolah-olah terhenti satu degupan. Apa kamu cakap? Saya cintakan Mak Salma. Ayat ni dah 3 tahun saya simpan. Saya menggeleng. Hafiz, itu bukan cinta. Kamu cuma terlalu sunyi. Tetapi dia menegaskan, tak, ini cinta betul. Hati saya jujur. Saya memeluknya, erat menangis semahunya. Hati bercampur baur antara sedih dan bahagia. Saya tidak tahu bagaimana hendak berdepan perasaan ini. Saya hanya mampu berkata, Mak pun suka kamu. Sangat-sangat suka. Kami berpelukan lagi dalam kesunyian pagi. Ciuman kami tidak lagi ganas seperti malam tadi, tetapi penuh kelembutan dan kasih sayang. Kemudian segalanya bermula semula. Dalam cahaya pagi yang samar, kami sekali lagi memastikan perasaan masing-masing dengan cara yang paling intim. Pukul 7 pagi, baru saya keluar dari biliknya. Berjalan di koridor, kaki rasa lembik, seluruh badan lemah. Saya masuk bilik melihat cermin. Bibir bengkak, sedikit leher, ada kesan merah. Saya mencari baju kurung berkolar sedikit tinggi dari almari. Nasib baik sekarang, musim hujan bulan November, jadi tidak pelik jika saya berpakaian sedikit tertutup begitu. Pukul 8 pagi, Hafiz turun. Dia sudah siap berpakaian untuk keluar. Pandangan kami bertemu. Mak, selamat pagi. Dia kembali menjadi menantu yang sopan. Keintiman malam tadi seolah-olah diganti dengan adab siang hari. Makan sarapan dulu sebelum pergi? Kami duduk di hujung meja makan. Semasa makan mata, kami asyik bertembung tanpa sengaja. Telinganya merah, saya pun sama. Habis makan, dia berjalan ke pintu, menoleh memandang saya. Mak, malam ni? Dia tidak habiskan ayat, tapi saya faham. Saya mengangguk. Selepas makan malam nanti, wajahnya mengukir senyuman manis. Pintu ditutup, saya terduduk lemah di kerusi. Apa yang saya buat ni? Sepatutnya berakhir semalam. Rasa bersalah menyerang lagi. Tetapi hati saya penuh dengan rasa tertunggu-tunggu. Saya menanti malam menjelma. Masa berlalu pantas hari itu. Saya mengemas membasuh dan ke pasar membeli daging bakar kegemarannya lagi. Pukul 4 petang,
Saya mandi khas menyapu losien, lebih teliti menyembur sedikit wangian. Saya malah memilih baju tidur yang cantik. Saya tanya diri sendiri, untuk siapa saya bersiap untuk menantu. Tapi saya tak boleh berhenti. Pukul 6 petang Hafiz balik. Masuk saja pintu dia kata, wanginya bau. Saya senyum. Masak lauk kegemaran kamu. Matanya bersinar. Melihat dia naik tangga, hati saya berdebar lagi. 30 minit kemudian, dia turun dengan pakaian sukan kelabu yang sama. Sekarang saya dah biasa dan malah ternanti-nanti pakaian itu. Suasana makan malam berbeza. Janggal hilang diganti dengan ketegangan yang menyeronokkan. Tiba-tiba dia kata, "Mak pakai mekap hari ini cantik." Pipi saya panas. Wanita 56 tahun dipuji. Begitu rasa malu tapi gembira. Lepas makan, kami basuh pinggan sama-sama. Bila jari bersentuhan, arus elektrik mengalir ke seluruh badan. Dia tanya perlahan, "Mak, malam ni boleh tak?" Saya toleh tanya dia. "Kamu nak?" "Saya nak bersama Mak." "Mak pun." Sesaat kemudian lengannya memeluk pinggang saya dari belakang. "Hafiz ni dapur." "Saya tak tahan dah. Seharian saya fikirkan Mak." Bibirnya hinggap di leher saya. Saya pejam mata, kita naik atas. Malam itu, dan banyak malam seterusnya, kami habiskan dalam dakapan masing-masing. Siang hari kami ibu mertua, dan menantu malam hari kami lelaki dan wanita. Kami pernah kata cukup setakat hari ini, tapi kami langgar janji itu berkali-kali. Kami dah terjebak terlalu dalam. Seminggu berlalu saya perasan diri saya berubah. Cermin memantulkan wajah yang berseri kulit makin elok. Tubuh yang tidur. 3 tahun kini, hidup semula. Saya mula pandai senyum. Di pasar peniaga tegur, "Kak Salmah nampak berseri-seri. Ada berita baik ke?" Saya cuma senyum kata cuaca baik. Tapi dalam hati saya tahu, ini semua kerana Hafiz. Malam ke-10, kami baring melihat bintang dari tingkap. "Mak nampak bintang tak?" Cantik." "Mak lagi cantik dari bintang." Saya ketawa. Dah 56 tahun pun nak cakap macam tu. "Umur tak penting. Di mata saya Mak paling cantik." Saya merapat ke dadanya mendengar degupan jantungnya. "Hafiz, kalau satu hari semua ni berakhir macam mana?" Dia diam seketika mengusap rambut saya. "Saya tak tahu. Saya tak nak fikir." "Mak pun. Mak nak hidup masa sekarang je." Kami diam dan berpelukan. Minggu kedua suatu petang telefon Hafiz berbunyi semasa kami makan. Muka dia berubah serta-merta. "Hello Aisyah." Lama tak jumpa." "Bila hujung minggu ni, okey abang tahu." Telefon diletak mukanya pucat. Dia pandang saya. "Mak." "Mak dengar. Aisyah nak balik kan?" Dia mengangguk. "Sabtu ni dia balik cuti hujung minggu." Hari itu hari Rabu. Tinggal 3 hari saja lagi. Kami tahu apa maknanya. Masa kami dah tak banyak. Malam itu kami berpelukan lebih erat dari biasa. Kerana tahu, ini mungkin kali terakhir. Sabtu pagi saya bangun pukul 5. Saya masuk bilik Hafiz senyap-senyap. Dia masih tidur. Saya duduk di tepi katil memandangnya. Lelaki yang bersama saya setiap malam 2 minggu ini, lelaki yang saya cintai. Tapi mulai hari ini, dia kembali jadi menantu saya. Saya kejut dia perlahan. "Hafiz, mulai hari ini, semuanya tamat." Dia angguk. "Saya tahu." Saya pesan bila Aisyah, jangan ada interaksi pelik. Kena macam biasa. Kemudian suara saya bergetar. "Walaupun Aisyah dah balik sana nanti, kita pun kena berhenti." Matanya bergetar. "Kenapa? Kalau teruskan lambat, laun akan kantoi. Masa tu kita bertiga akan terluka." "Hafiz, kamu suami Aisyah. Mak ni ibu mertua kamu. Kita dah salah jauh sangat." Saya peluk dia nak rasa kehangatan dia buat kali terakhir. "Maafkan Mak. Mak yang mula dulu, Mak yang goda kamu." Dia kata, "Tak, saya pun nak. Bukan salah Mak." Saya kata, "Ini kali terakhir." Dia merayu, "Mak, sekali lagi, anggap ni kali terakhir." Pelukannya erat. Kami berpelukan lama dalam gelap subuh, mengucapkan selamat tinggal dengan cara paling intim dan perlahan. "Saya cintakan Mak. Mak pun cintakan kamu, Hafiz." Air mata kami mengalir rasa masin bercampur dalam ciuman. Pukul 7 pagi saya keluar biliknya. Masuk bilik sendiri saya rebah dan menangis semahunya di bantal. Semuanya dah tamat. 2 minggu ini macam mimpi. Memori dengan Hafiz akan dikuburkan. Pukul 8 saya bangun tepik bedak, tebal sikit untuk tutup mata bengkak. Turun bawah buat persiapan. Hafiz pun turun tolong. Kami hampir tak bercakap buat kerja masing-masing. Kalau terpandang pun cepat-cepat alih. 11.30 pagi loceng bunyi. Aisyah sampai. Masuk saja dia peluk saya. "Mak rindu Mak." Melihat anak yang cantik itu, hati saya penuh rasa bersalah. Aisyah naik atas peluk Hafiz juga. Tapi saya nampak muka Hafiz kaku senyum paksa. Masa makan tengah hari, Aisyah bercerita pasal kerja dengan gembira. Kemudian dia pandang Hafiz. "Maafkan saya abang abaikan abang.
kita mula semula ya. Dia pegang tangan Hafiz. Saya alihkan muka, tak sanggup tengok. Tangan yang genggam tangan saya tiap malam kini, digenggam anak saya. Hati sakit macam tak boleh nafas, tapi kena berlakon biasa. Malam itu, Aisyah kata penat masuk bilik awal. Hafiz pun masuk bilik dia. Saya baring seorang diri, air mata mengalir lagi. Betul-betul dah tamat, tak boleh peluk dia lagi. Malam itu saya tak boleh tidur lagi. Pukul 1 pagi saya haus keluar bilik. Nampak cahaya bawah pintu bilik Hafiz. Saya berhenti. Tak patut pergi, tapi kaki melangkah juga. Saya intip celah pintu. Hafiz duduk di tepi katil bahu, terhenjut-henjut menangis tanpa suara. Hati saya macam disiat-siat. Rasa nak masuk peluk dia, pujuk dia. Tapi tak boleh. Bila saya nak pusing, lantai berbunyi. Siapa? Hafiz buka pintu. Kami bertentang mata. Dia bisik, "Mak." Saya tipu. Mak lalu je nampak lampu. Kami sama-sama tahu. Kami berdiri di koridor mata bercerita rindu. Tapi tak boleh buat apa-apa sebab Aisyah di bilik sebelah. Dia bisik, "Selamat malam, Mak." Saya pusing masuk bilik, tak berani toleh. Takut kalau toleh saya akan tekam dia, tanpa peduli apa-apa. Esok petang Aisyah balik. Rumah tinggal saya dan Hafiz. Kami berdiri di ruang tamu, pandang satu sama lain tapi tak cakap apa-apa. Sebab tahu kalau cakap benda tu akan berulang. Saya kata, "Mak masuk bilik. Kamu pun rehatlah." Seminggu berlalu Hafiz masih di rumah saya. Kami jaga jarak hati-hati. Walau satu bumbung tangan pun tak boleh pegang. Cuma mata yang berbicara. 2 minggu kemudian, Hafiz akhirnya berkata, "Mak, esok saya nak pindah balik." Aisyah dah hubungi dia, minta balik bincang elok-elok. Saya kata, "Baguslah, itu lebih baik." Dia kata, "Maafkan saya susahkan, Mak." Saya geleng, "Tak apa." Malam itu makan malam terakhir kami dalam sunyi. Esok pagi Hafiz siap kemas barang. Saya hantar sampai pintu. Dia pandang saya. "Saya pernah cintakan Mak." Saya jawab, "Mak pun." "Mak menyesal tak?" Saya geleng. "Tak, Mak tak menyesal. Masa tu adalah masa Mak rasa paling hidup dalam seumur hidup Mak." Dia kata, "Saya pun. Saya takkan lupa sampai bila-bila." Dia berpaling pergi. Saya pandang belakangnya, air mata kaburkan pandangan. Pintu ditutup. Rumah kosong kembali sunyi, tinggal saya seorang. Di sempadan moral, ada perasaan yang ditakdirkan tidak direstui. Tapi bagi jiwa yang kesepian sekian lama, kehangatan sementara itu, adakah satu dosa atau satu penyelamatan? Mungkin apa yang paling kita rindukan dalam hidup bukanlah kebahagiaan yang sempurna, tetapi saat di mana kita kembali merasa benar-benar hidup. Bagi Salma, masa sebulan itu bagaikan sinar matahari di musim tengkujuh. Walaupun sekejap cukup untuk mencairkan hati yang beku. Rumah akhirnya kembali sunyi. Menantu kembali ke pangkuan anak. Segala-galanya kembali ke landasan asal. Tetapi kami tahu ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Rahsia itu akan terkubur di dasar hati menjadi satu memori lembut yang tiada siapa tahu. Ia mengingatkan kami, walaupun di tempat yang paling tidak sepatutnya, bunga mekar perasan kadangkala tumbuh dengan cara yang paling degil, memancarkan keindahan yang sementara. Kisah hari ini sampai di sini. Jika Anda suka, sila langgan saluran Hasrat Tak Kesampaian dan sokong karya kami. Semoga Anda mempunyai hari yang indah.